Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nuzana. Nama saya Putri Syarina Jaisha. Nama saya Nafatul Hana. Kami dari Kolej Vocational Putri, Konsen Recreation semester 3. Hari ini kami akan terangkan projek kami iaitu Air Quality Base. Hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang masalah Air Quality Base. Air Quality Base boleh detect kualiti udara di dalam ruangan tertutup atau dalam bangunan kerana pencemaran di tempat ini sering terjejas dengan asap rokok, habuk, gas berbahaya serta kekurangan udara. Pencemaran udara boleh memberi kesan negatif pada penghuni seperti sesak nafas, alergi, sakit kepala dan lain-lain. Selain itu, pencemaran udara juga ada faktor suhu dan kelembapan yang tidak seimbang, boleh menyebabkan orang tidak selesa. Base ini juga boleh detect kebakaran tanpa kita sedar melalui aplikasi Blink IoT. Projek ini membangunkan alat pemantau kualiti udara pintar berasaskan ESP32 yang direka dalam bentuk pasu hiasan yang estetik. Ia menggabungkan sensor MQ135 untuk mengukur tahap pencemaran udara, sensor DHT22 bagi memantau suhu dan kelembapan, serta modul pengesan api untuk memberi amaran awal terhadap kebakaran. Semua data dihantar secara masa nyata ke aplikasi Blink. Blink IoT membolehkan pengguna memantau keadaan rumah dari mana-mana sahaja. Inovasi ini bertujuan meningkatkan keselesaan, keselamatan dan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemantauan kualiti udara melalui teknologi IoT yang mesra pengguna. Istimewaan produk ini mempunyai rekaan berbentuk pasu hiasan yang menarik dan estetik. Ia juga ada pemantauan pelbagai parameter seperti mengukur kualiti udara MQ135, suhu dan kelembapan DHT22 serta mengesan kebakaran. Produk ini juga mempunyai amaran pintar masa nyata dan lampu petunjuk RGB LED. Produk ini juga mudah digunakan dan kos yang sangat murah. RGB LED mempunyai 3 jenis warna iaitu merah, kuning dan hijau. Warna-warna tersebut mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Yang ini ialah warna merah, iaitu udara yang paling tercemar. Udara yang tercemar dalam calibration dalam apps Blink IoT. Ini paling tinggi, nilai ialah 4095. Seterusnya, yang ini ialah warna kuning iaitu udara yang sederhana tercemar. Yang ini ialah warna hijau iaitu udara yang paling bersih. Udara yang paling bersih ialah kosong. Quality Base with Blink IoT Technology berjaya menggabungkan fungsi pemantauan kualiti udara, suhu, kelembapan serta pengesan kebakaran dalam satu produk berteknologi moden yang berpraktikal dan estetik. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.